Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali balik. Ataupun kalau penonton baru, hai. Ni podcast Asa Hati. Banyak cakap lah. Ni podcast Asa Hati ni. Podcast Asa Hati ni Dia podcast untuk apa? Okey. Tak apa aku bincangkan. Dia bincangkan topik-topik zaman sekarang, zaman kini, untuk remaja dan juga belia. Lagi apa? Ya, dan podcast Asa Hati ini membincangkan topik-topik trending berkaitan dengan seni, budaya, warisan dan hiburan masa kini, dan juga isu-isu terkini dalam kalangan masyarakat, khususnya golongan remaja. Dan fokus utama podcast Asa Hati adalah kesihatan mental dan ketenangan jiwa, Aisyah. Sebab zaman sekarang ni, yelah, orang tak berapa nak jiwa tak berapa tenang. PRH diharap dapat menjadi wadah yang selamat untuk semua orang berkongsi tentang diri mereka, seperti slogan kita, ketika hati berbicara, santai dulu. Oh ya, santai tapi sampai. Boleh. Okay. Apa PRH nak? PRH berslogankan ketika hati berbicara, santai tapi sampai. Sampai tak? InsyaAllah sampailah. Alhamdulillah. Okay. So PRH dibawakan oleh Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara melalui unit bimbingan dan kaunseling. So kita lah unit bimbingan kaunseling kat sini. Ini dia punya studio lah. Cantik tak studio kita? Cantik, tapi macam pelik hari ni kita punya setup. Macam kalau viewer perasan setup kita kalau macam ni, mesti something is up, something atas. Something di atas. Something di atas ni pelik bunyi tu. Tak, video mesti pelik. Macam kenapa kita punya kerusi hari ni dua macam ni, dan juga colour dia lain. Colour lain. Kenapa hitam? Ingat tak masa episod 1 aku jadi kepala terapung? Sebab kita punya guest hari ni, kita tak nak kepala dengan tangan dia terapung. Betul. So kita bagi dia kerusi yang macam ni supaya dia nampak sikit lah. So kenapa kita pakai baju macam ni hari ni? Aku macam pelik sikit. Aku selalu pakai baju choir. Okay. Hari ni kita menggunakan pemakaian seperti begini adalah sebab kita ada seorang tetamu yang agak istimewa bagi kita sebab kita sebagai seorang pelajar dia, dan saya rasa penonton-penonton di luar sana yang ada anak ataupun penonton-penonton yang berusia belia dan remaja ni pun salah seorang daripada pelajar dia. So agak betul lah sebenarnya kita dapat satu Malaysia kenal dia. Ya, satu Malaysia kenal dia ni. So tanpa membuang masa, kita persilakan Miss Zack Kirana. Apa khabar Adu dan Aisyah? Baik. Apa khabar? Saya sihat, Alhamdulillah. Saya untuk tahun 2026 ni, saya ada satu misi. Misi? Itu adalah untuk membantu anak-anak muda yang orang kata mempunyai misi juga, untuk pastikan saya membantu mereka meningkatkan pemikiran dan juga potensi. Jadi hari ini saya datang ke sini. Pertama kali saya keluar rumah untuk 2026 untuk bagi sokongan saya untuk podcast awak semua. Terima kasih. Kami sangat grateful. Sebab kadang-kadang orang fikir azam 2026 ni kadang-kadang untuk kita. Tapi semakin saya menginjak dewasa ataupun dah agak-agak senja. Janganlah cakap tu. Saya rasa antara azam yang terbaik adalah apabila kita nak membantu orang lain untuk mencipta potensi diri yang lebih baik. Itu kemenangan yang hakiki, orang kata. Betul. Jadi kami sebagai anak muda dan juga pelajar kepada Miss Zack pun agak rasa berbangga dan juga rasa macam betulnya saya ada seorang guru yang macam ni. Alhamdulillah. Maka tak naik juga Dia dah habis. Aku main tinggi, aku junjung tadi. Alah, tak naik maka. Dah cetak dah. Sebelum apa-apa saya nak ucapkan tahniah kepada Miss Zack atas anugerah yang Miss Zack dapat itu. Saya dapat 2 anugerah hari tu. Alhamdulillah. Untuk EduStar Award, The Motivator. Layaklah saya dekat sini hari ni. Yes. Dan kedua, saya juga mendapat anugerah daripada Pak Enma, pun anugerah viral top influencer. Top influencer. Itulah dia. Alhamdulillah. Rezeki anak-anak. Alhamdulillah. Rezeki awal tahun orang cakap kan. Kepada para penonton semua yang tak berapa nak mengenali Miss Zack, adalah Miss Zack ni salah seorang daripada
kita orang punya pensyarah jugalah, pensyarah Anda Aswara. Jadi dia mengajar kita orang bahasa Melayu lah. Tak kali dia nak mengajar aku matematik pula kan. Nanti takut sesat. Tak sesat dia. Kan dia tak boleh. Boleh. Dia boleh mengajar dia boleh mengajar apa saja, tapi mainly dia mengajar bahasa Melayu lah. Jadi bercerita pasal bahasa Melayu ni. Kita Melayu. Bahasa Melayu, of course. Syakir Melayu tak? Syakir ni tak tahulah di mana dia datang. Okey, dia kalau Melayu tu satu hal. Tapi kita kena ingat, kita kena berpijak di bumi yang nyata. Sebenarnya tanpa mengira kita Melayu, Cina, India ataupun apa-apa bangsa, hakikatnya semua orang perlu bertutur bahasa Melayu, bahasa Malaysia dengan sangat baik. Betul. Saya sangat setuju pasal benda tu. So, Dan hari ni cakap Melayu Okay, baiklah, saya cakap Melayu pada hari ni. So nama dia hari ni bukan Jerung, bukan Syaki. Saya Jejerung. Jejerung. Fasah bahasa Melayu pada hari ini. Fasih bahasa Melayu. Maafkan saya. So, kita Miss Zack dah bercerita pasal kepentingan bertutur dalam bahasa Melayu. Dan pada episod yang lepas, Miss Zack, kalau Miss Zack yang tahu dan juga penonton yang tahu, kalau yang belum tengok video episod yang lepas tu, boleh tengok atas ni. Boleh tengok atas ni. Bawah Ada ni video pun ada. lepas. Bawah ni pun ada. Boleh tengok atas ni. Episod yang lepas kita ada menyentuh sedikit pasal topik yang kita nak ceritakan pada hari ini. Topik yang kita nak sentuhkan pada hari ini adalah whitewash, kemajuan atau keruntuhan identiti. Whitewash, putih basuh. Basuh putih. Kelorok lah. Kenapa kau maju? Kita tak tahu. Sebab itulah kita adanya Miss Zack hari ni bagus. kita nak tahu sedikit lah mengenai pandangan dan juga pendapat Miss Zack mengenai budaya whitewash. So Aisyah tahu apa itu whitewash? Aisyah. Okay. Kau. Klorok ya. Okay, whitewash. So pada masa kini banyak pelajar atau pemaja akan view whitewash ataupun bagi term whitewash daripada internet lah. Dia sebagai seorang yang akan cakap lagi-lagi bahasa barat. Ataupun orang cakap orang English, orang London, Orang putih lah senang kata. Dan nama whitewash putih. So bagi Miss Zack, term whitewash tu bagi Miss Zack apa? Okey, kalau sebut tentang whitewash, kita selalu fikir bahawa istilah whitewash ini sebagai satu istilah untuk menunjukkan kemodenan. Okey. Tetapi ada satu hal yang kita kena tahu ialah memang kita tak dapat tolak hakikat dari segi sejarahnya. Memang golongan Eropah, memang kalau kita tengok kenapa bahasa Inggeris mendominasi dunia, kan? Dari segi sejarah memang kita tak dapat nafikan betapa kuatnya mereka, okey. Tetapi pokok pangkalnya pada hari ini bila sebut tentang whitewash di negara lain, terutamanya negara kita sendiri, adakah itu persoalannya, adakah kita ini sedang menyesuaikan diri atau kita sedang menanggalkan diri kita? Okey. Jadi itulah persoalan yang mungkin kita boleh bincangkan. Sebab whitewash ni saya boleh nampak dia bukan sekadar perkara yang ada dalam golongan muda sebenarnya. Hakikatnya ada yang telah ditanamkan dalam diri mak ayah, diturunkan kepada anak-anak. Jadi dia nampak dia tak tahu bahawa itu adalah satu benda yang menunjukkan whitewash. Tetapi hakikatnya kita tahu, terlalu mengagungkan dan kadang-kadang mereka ini lebih fasih berbahasa Inggeris berbanding dengan orang Inggeris sendiri. Kadang-kadang mereka jadi grammar Nazi. Contohnya, mereka betulkan bahasa Inggeris orang lain. Contohnya, kalau orang Inggeris sendiri pun tak betulkan bahasa Inggeris orang mereka sendiri. Okay? Jadi, itu antara whitewash yang kita kadang-kadang tak sedar dia ada dalam komuniti kita Ya, sendiri. betul-betul. Sebab, yelah, nak kata pasal whitewash ni, mungkin Aisyah banyak sikit. Sebab saya ni Miss Zack, nak kata saya ni pentutur bahasa Melayu tegar tak lah. Tapi saya bertutur bahasa Melayu juga dan saya bertutur bahasa Inggeris juga. Tapi yalah, tidak dinafikan saya sedikit terinfluence bapa. Kita boleh nampak kat sini kan. Okay. So terinfluence sikit mengenai dengan terpengaruh dengan bahasa Inggeris dalam percakapan seharian kita. So Aisyah, ada apa-apa soalan nak tanya mengenai whitewash ni dengan Miss Zack tak? Sebab aku ada soalan tapi tak apalah, kau dulu lah. Tak apa. Tak apa, dia bukan nak tu, dia nak tahu pasal Miss Zack punya pendapat. Tanya aku lah. Aku tanya lah.
Boleh. Aku tanya. Kena Syaki tanya. Syaki nak tanya Syaki. Bukan, Jejerong nama dia. Jejerong. Jejerong, Nak tanya. Okay, dia soalan. Okay. Bisik-bisik pula. Aduh, berasa ni. Okay, ada soalan. Okay, cakap. Okay, berceritakan mengenai bahasa. Adakah betul ke? Ya, boleh. Boleh lah. Adakah perlu pendidik bahasa Inggeris ini diterap dalam kehidupan seharian melebihkan bahasa ibunda ataupun bahasa Melayu kita? Sebab macam Mizak cakap lah, kita ataupun orang zaman sekarang remaja, especially remaja, dia akan cakap bahasa English daripada bahasa Melayu ataupun bahasa ibunda dia kepada family dia. Benda tu main pengaruh kepada semua orang lah. Sebab dia akan cakap macam tu kat kawan dia, cakap macam tu kat adik dia, kat ibu dia, nenek dia. So itulah. So maksudnya, adakah patut kita utamakan bahasa Inggeris? Okay. Bagi saya sebenarnya bahasa Inggeris ialah satu keperluan, bukannya pengganti identiti. Tapi dalam dari segi mentaliti ataupun kita panggil pemikiran, orang putih kata mindset, kadang-kadang masalah ini timbul apabila kita fikir bahawa bahasa Inggeris itu ialah kayu ukur kepada profesionalisme ataupun intelektual. Ya, betul. Okay, ada orang kata, kau cakap orang putih ni kau nampak bijak lah. Okay. Tapi satu perkara yang saya nak pesan kepada ibu bapa, kadang-kadang rasa takut kita anak-anak akan ketinggalan dalam bahasa Inggeris. Jadi masa kecil lagi kita pertontonkan anak-anak dengan kandungan-kandungan berbahasa Inggeris. Sebab tak nak anak ketinggalan. Tapi percayalah, sebenarnya kalau kita tengok dari sudut yang ini memang sudut nyata, tapi orang tak sedar, orang Malaysia kelihatan jauh lebih bijak daripada orang-orang Eropah yang hanya tahu satu bahasa. Orang di Malaysia contohnya, kita bertutur dalam bahasa Melayu yang bukan bangsa Melayu, sekurang-kurangnya mereka ada bahasa Mandarin ataupun bahasa Tamil. Okay? Dan bahasa Inggeris menjadi bahasa ketiga. Itu merupakan satu kelebihan yang jauh lebih besar daripada orang Inggeris. Sebab itu Mak Saleh ni datang ke mana-mana negara Asia, dia orang kan, satu perkara yang mereka akan komplain ialah mereka tak fahamlah bahasa aku. Mereka tak faham bahasa aku. Tapi datang ke Malaysia, kita boleh kendalikan mereka ni dengan sangat baik. Sebab bahasa Inggeris adalah bahasa ketiga kita. Oh ya, betul. Betul. Okay. Jadi inilah masalahnya timbul apabila ada mak ayah ataupun anak-anak ini sendiri, anak muda ni fikir bahawa aku kena tahu bahasa Inggeris. Sedangkan sebenarnya pada pandangan saya, sebenarnya kalau kita berbahasa ibunda, jangan takut kalau ketinggalan dalam bahasa Inggeris. Sebab banyak mana-mana platform, terutamanya yang digital, mesti ada bahasa Inggeris. Anak-anak ini sifat dia ni kain putih. Nak belajar tu memang cepat, dia tak ada masalah. Jadi anak-anak, waimah dia umur 10 tahun sekalipun baru nak mula belajar bahasa Inggeris, percayalah dia boleh belajar dengan sangat cepat sebab sumber banyak. Okay, jadi masalah timbul whitewash ini apabila mereka fikir bahawa bahasa Inggeris itu ialah kayu ukur kebijaksanaan. Ya, betul. Sebab macam Miss Zack cakap tadi kain putih kan. Sebab yalah, kalau kita tengok zaman sekarang ni boleh warnakan dia lah. Dia boleh diwarnakan. Tapi macam aku lain lah, aku pakai kain biru hari ni. Kain biru. Warna banyak lah ni. So pada pandangan Miss Zack, kita nak kembali ke belakang sikit mengenai sebab Aisyah tadi dah bercerita mengenai pendidikan bahasa Inggeris tu semua kan. Kita nak tahu juga dari mana datangnya penyebab berlakunya fenomena whitewash ni, daripada akar umbi dia tu. Macam Miss Zack dah cakap tadi, daripada salah seorang ni, daripada ibu bapa lah yang menekankan kepada anak mereka untuk melihat kandungan-kandungan yang bersifat Inggeris ataupun bersifat barat ni. Tapi masa Miss Zack cakap lah, benda tu boleh jadi masa social media. Sebab kita banyak digital footprint sekarang kan. Untuk daripada, kadang-kadang ibu bapa akan bagi kepada anak, okay nah phone, social media daripada umur yang kecil, and dia orang akan expose kepada firstly semua orang putih lah. Dia orang ambil benda tu. So daripada mana? Daripada mana asalnya? Sebab yelah, seperti yang Miss Zack cakap tadi, tak nak ketinggalan. Tak nak ketinggalan dengan apa yang berlaku di dunia ni. Sebab tak nak FOMO. Tak nak FOMO lah. Senang cakap tak nak FOMO lah. Aku jadi nervous pula. Nervous lah. Nervous. Sebab kau nervous, aku nervous. Saya semalam saya fikir pasal soalan ni, penyebab whitewash. So saya ada 3 perkara yang datang dalam kepala saya. Saya siap tulis lagi. Okey. Antara penyebab whitewash yang saya nampak, sebab saya ini kalau ikutkan golongan milenial yang antara golongan yang kita boleh nampak 2 era yang sangat ketara.
Kan dua era yang sangat ketara, yang orang kata boomers dengan Gen Z dan juga golongan alpha, zillennial percampuran okey. Jadi antara tiga perkara ada tiga perkara yang saya nampak kenapa whitewash ni wujud. Dia ada tiga tekanan utama. Yang pertama ialah tekanan penerimaan sosial. Okay. So maksud tekanan penerimaan sosial ni sebab kita terdedah dengan digital kan, dunia digital kan. Okay. Apa yang anak-anak muda nampak ialah apa yang diraikan di media, itulah yang ingin ditiru. Kan benda tu bagus. Ya, okay. So ini yang kita panggil tekanan penerimaan sosial, supaya mereka ini macam FOMO lah, tak nak ketinggalan. Oh, kawan-kawan pakai singkatan, contohnya what the heck, contoh kan. Okay. So dia pun nak pakai kan. Semua setiap perkataan kata kerja nak letakkan F word dan sebagainya. Okay. Jadi antara punca dia, awak takkan pakai carutan dalam bahasa Melayu untuk gantikan F word, betul tak? Memang tak ada. Okay? Memang tak ada. So bahasa kita tidak bersifat picisan. Okay? Jadi saya rasa yang pertama ialah dari segi tekanan penerimaan sosial, supaya kita diterima oleh kebanyakan pengguna di seluruh dunia. Okay? Media contohnya kan. Okay, yang kedua, antara punca whitewash yang saya nampak ialah naratif kejayaan yang sempit. Naratif ini ialah jalan cerita kejayaan sempit. Maksudnya mereka tidak cukup berpandangan luas. Mereka fikir bahawa kejayaan itu digambarkan melalui luaran, melalui bahasa, wajah kita dan juga gaya dia. Okay, contoh ya, orang nampak saya mungkin orang cakap, oh cikgu ni macam Mak Saleh lah. Okay, dia tak tahu bukan Mak Saleh, kita masalah. Masalah. Wow. Jadi kalau orang yang naratif pemikiran dia sempit, dia akan fikir macam tu je. Contoh kan, saya tak bercakap, orang pertama kali nampak saya, orang kata, okey, aku nak jadi macam Zaid Kirana ni lah. Tapi mereka tak kenal saya secara dalaman. Sebab itulah bila tengok, okey, aku nak tiru. Semua luaran saya dia nak tiru. Okey, nak tiru gaya saya. Mungkin dia dengar saya bercakap satu dua kata, dia kata, wah, Cikgu Zaid boleh bercakap dalam bahasa Inggeris. Jadi sebenarnya itulah kesempitan pemikiran orang itu sendiri. Dia fikir, oh, yang ni kena nampak luaran. Padahal orang tak tahu. Macam mana kalau saya berbahasa klasik? Awak tahu bukti dia saya bercakap bahasa klasik dalam kita kelas. Kita orang dah tengok dah Miss Zack berbahasa klasik. Dia siapa macam wanita Melayu terakhir walaupun dia pakai jaket kulit. Ya kan, okey. Jadi itu dia. Yang ketiga bagi saya ialah punca dia krisis keyakinan terhadap identiti sendiri. So maksudnya mereka tidak meletakkan keyakinan yang tinggi terhadap bahasa dan juga budaya sendiri, sampai mereka rasa macam malulah aku nak ketengahkan budaya aku, malulah aku nak ketengahkan bahasa aku, nanti orang kata aku macam tak moden. Oh ya. Jadi itu antara tiga faktor. Faktor pertama tadi saya kata tekanan penerimaan sosial. Kedua, naratif kejayaan yang sempit. Mereka ni tidak orang kata apa, dalam orang putih kata narrow minded lah. Okay. Yang ketiga ialah kita kurang yakin terhadap identiti kita sendiri. Kita tak nampak nilai bahasa dan juga bangsa kita sendiri. Tiga-tiga tu boleh termasukkan dalam kesihatan mental. Kalau perasan boleh dimasukkan. Sebab kita boleh sentuh aspek psikologi. Dari sebab contohnya yang ketiga tu, iaitu saya kata kita ini hilang keyakinan terhadap identiti kita. Contohnya, alamak aku nak buat pembentangan lah. Okay? Dia tak sebut pembentangan, dia sebut presentation. Okay? Contohnya apa lagi yang istilah-istilah, kalau dalam kelas saya ada buat latihan istilah. Contohnya awak tak sebut muat naik, awak sebut upload. Kan? So itu sebenarnya orang akan fikir ada je istilah dalam bahasa Melayu, tapi aku rasa kekok lah, rasa canggung apabila nak dipakai. Takut nanti orang tak faham. Kenapa kita je yang perlu faham orang? Kenapa kita tak bagi ruang kepada orang lain untuk faham kita? Orang kena faham kita. Orang kena faham kita. Orang kena faham kita. Dan nilai bahasa Melayu dan juga budaya Melayu itu sangat tinggi. Orang tak sedar. Ya, sebab macam yang Miss Zack cakap tadi, yang poin kedua tu mengenai pertama FOMO tu kan. Ya. Penerimaan sosial. Penerimaan sosial tu, sebab saya pun tengok juga, yelah nak kata saya ni tua sangat tak juga. Saya 24. Tak, siapalah nak mengaku macam saya 24, Miss Zack 19. Ini 20 apa? 29. 29. Dia 29. So kita melihat macam memang budaya FOMO tu menjadi satu budaya yang agak macam tak boleh lari dengan zaman sekarang ni. Sebab kita pun pernah rasa kan benda kita tu. pun pernah rasa. Sebab yelah kita pernah rasa ke sedang rasa? Pernah rasa. Syakir, jawab macam jawab. bagi
bagi Aisyah maybe lah kot. Saya tak tahu sebab saya sekarang fikir macam kalau saya tak in trend pun tak ada masalah kan, sebab saya nak memartabatkan bahasa Melayu dan juga budaya Melayu sendirilah. So soalan terakhir sebelum kita berehat sekejap ni ialah dari aspek kesenian dan kebudayaan, adakah benar fenomena whitewash ni dilihat telah mengambil alih sudut pandang kesenian dan kebudayaan di kalangan generasi muda? Sebab macam Nizat cakap tadi, ialah budaya FOMO, budaya tak nak ketinggalan ni, dia tak in trend dengan budaya-budaya Melayu sekarang pada pandangan mereka lah. Tapi ya ke, betul ke? Bolehkah jadi macam? Bagi saya sebenarnya kita boleh pandang dua perkara. Pertama, nak tengok ada tak unsur whitewash ini dalam konteks kesenian di Malaysia. Bagi saya memang ada. Tapi sebab itulah kita kena asingkan. Contohnya inilah tontonan yang memang dalam konteks moden. Okay? Tetapi berbalik juga saya teringat cerita-cerita lama, contohnya kita ada cerita Embun dulu. Okay. Kita ada Ombak Rindu dulu. Okay. Kalau kita tengok dekat sini di dua perkara. Pertama, adakah estetika itu ialah estetika dalam bentuk peniruan? Okay. Kedua, adakah dia meminggirkan akar budaya kita? Okay. So yang pertama, contohnya kita nampak hari ini banyak cerita yang memang seolah-olah ada peniruan budaya-budaya asing. Okay. Saya tak nampak lagi lah cerita Melayu tiba-tiba anak muda lepak tepi jalan, tiba-tiba berzapin. Saya tak nampak lagi lah. Kalau menari TikTok tu yang moden tu saya nampak memang ada. Yang ala-ala Jepun semua, Korea memang ada. Okay. So jadi itu antara bentuk peniruan. Okay. Dan saya mungkin ini agak sensitif tapi sebab kalian adalah suara, jadi pelajar dah dewasa. Kalau kita tengok dari unsur kegairahan dalam mana-mana karya, kalau tengok cerita-cerita zaman dulu, cerita Melayu dulu, kita perempuan berkemban kan, sebenarnya gairah dalam orang putih dengan orang Melayu masing-masing ada. Sebab kita manusia biasa kan. Tetapi bagaimana diolah, dijadikan dalam bentuk karya itu yang paling penting. Kalau tengok cerita lama macam Embun, cerita macam Ombak Rindu yang nampak ada wanita sangat kemelayuan, pakai berkemban dan sebagainya, mendatangkan kegairahan kepada pasangannya. Itu dalam Melayu ada. Itu bukan peniruan. Dia itulah hakikat dunia, itu hakikat manusia yang mempunyai perasaan itu kan. Tetapi zaman sekarang kalau kita nak olah cerita yang bentuk sensitif seperti ada kegairahan itu, banyak peniruan ke arah kebaratan. Okay, yang kita nampak dari segi luaran sekalipun. Kalau cerita-cerita lama kan, cerita P. Ramlee, mereka berkemban muka tak make up. Oh ya. Ada pun yang memang ala kadar saja, pakai celaknya sikit, pakai bedaknya sikit, itu sahaja. Jadi itu beza antara peniruan dan juga estetika. Jadi kalau sentuh dari konteks ini, ramai yang fikir bahawa karya kreatif itu ialah landasan untuk mereka berkarya dan juga orang kata mengekspresikan diri. Tetapi berbalik kepada pokok pangkalnya ialah, adakah engkau melupakan akar budaya sendiri? Oh, yes. You nak buat cerita yang masih lagi boleh mendatangkan kehangatan setiap rongga dalam tubuh badan, boleh, tapi cara Melayu masih ada. Cuma kita berbalik kepada peraturan lah, iaitu kita memang ada undang-undang yang dan saya kesian juga kepada, saya rasa semua penggiat seni akan setuju dengan perkara yang saya katakan, iaitu kadang-kadang undang-undang itu telah mengehadkan daya kreativiti dan juga imajinasi kita. Betul tak? Sebab kadang-kadang kita nak buat sesuatu yang realitinya berlaku kat dalam dunia kita, iaitu ada pelakon yang salah antara dua gender yang berbeza, satu gender yang berbeza, tapi satu gender yang sama. Tapi kita tak tahu macam mana realiti itu kita nak buka, kita nak rungkaikan, kerana sensitiviti di Malaysia itu terlalu kuat. Tapi berbalik pada yang saya katakan tadi, kalaulah boleh buat, ada peraturannya, ada sedikit kelonggaran, you boleh buat. Awak boleh buat dalam versi Melayu. Awak boleh buat sebab orang Melayu pun buat dosa. Ya, betul. Kita semua manusia. Kita manusia buat dosa. Jadi itulah dia, saya kasihan kepada penggiat seni dan budaya. Tetapi seperti yang saya kata, hari ini memang karya banyak peniruan, estetika peniruan barat dan juga melupakan akar budaya kita. Ya, seperti yang Miss Zack cakap tadi pun betul jugalah. Tidak dinafikan
undang-undang itu sendiri menghadkan daya kreativiti, tapi kita boleh cilok lah. Kita boleh cilok lah undang-undang tu. Lagipun satu lagi memang kadang-kadang ada penerbit dan juga pengarah memang suka akan perhatian. Ya, betul. Tapi bagi saya, walaupun kita berhadapan dengan kecaman sekalipun, apabila kita mendedahkan, kita orang kata kita nak telanjangkan realiti hidup kan, realiti pendosa-pendosa kan, Melayu kan. Okey, saya rasa itu satu perkara yang dia bergantung kepada penerimaan. Ada orang pandang dari sudut positif, ada orang pandang dari sudut negatif, takut anak-anak terjejak ke apa ke. Percayalah, sebenarnya anak-anak ini akan lebih terpengaruh dengan didikan kita sepanjang hidup dia berbanding dengan hanya 1-2 tontonan filem. Betul. So itulah. Kita nak berehat sekejap, Izzat. So Kita nak tidur. Syakir tidur. Biar dia tidur lah. Lepaskan dia dekat dalam laut. Dia buaya darat ni. Buaya darat. Buaya? Jejerung darat. So kita nak berehat sekejap. Lepas ni kita akan kembali lagi bersama dengan Mizek. So teruskan bersama dengan podcast Rahsia Hati. Guys, jangan lupa guys, follow kita orang punya social media dekat Instagram, TikTok dengan YouTube. Jangan lupa like, subscribe, komen bawah. Jangan lupa guys. Jangan lupa. Kembali lagi kita dalam podcast Rahsia Hati. Jejerung ni dah keluar daripada air tadi. Dah bangun. Dah bangun. Jadi tadi kita berehat sekejap. Jadi saya ada bercerita lah ataupun bercakap dengan Miss Zack mengenai pengalaman hidup dia dan juga selama dia menjadi seorang pembimbing dan pengajar di tengah pengajar ni, dia adalah beberapa anak murid yang dia bantu dari segi kesihatan mental, dari segi menangani masalah-masalah mental. Jadi aku sebenarnya berbangga dan juga rasa macam kagum lah ada cikgu macam ni. Itu cikgu kita. Cikgu kita kagum lah. Bukan macam Miss Zack ni, macam dia nak jadi macam Miss Zack kan? Tak. Ya, saya memang nak jadi macam Miss Zack, tapi sifat Miss Zack tu saya nak ada. Saya tetap jadi Adwa Mahidin. Saya akan selalu cakap ke anak-anak murid saya, kalau ada yang kata nak jadi macam saya akan cakap jadi lebih baik daripada saya. Ya. Sebab saya tak nak menghasilkan orang macam saya nak menghasilkan orang yang lebih baik daripada saya. Ya, jadi dengar cerita-cerita Miss Zack tadi, saya teringat lah dengan unit bimbingan dan kaunseling studio kita ni. Saya teringat dengan studio kita ni. Jadi untuk pengetahuan Miss Zack, salah satu unit di bawah hal ehwal pelajar dan alumni ni ada di Aswara adalah unit bimbingan dan kaunseling. Jadi dia ni diterajui oleh Puan Noraida selaku pegawai psikologi kita, menyediakan khidmat kaunseling dan bimbingan emosi serta mental. Di bawah unit bimbingan dan kaunseling ni ada satu entiti. Entiti ni bukan hantu. Semua ada orang satu cakap entiti. hantu. Ya, Semua cakap hantu. beberapa guest kita, beberapa tetamu kita datang, kita semua. tanya, semua cakap entiti tu apa, hantu korang ke? Bukan hantu. Walaupun nama entiti tu nampak macam hantu, tapi entiti ni adalah pembimbing rakan sebaya. Pembimbing rakan sebaya kita orang ada nama. Oh ya, siapa namanya? Dia macam ni. Dia Semajuna. Nama kita Semajuna. Akulah Ajuna. Saya setiap kali buat lawak tu. Ya, jadi unit bimbingan kaunseling ada satu entiti iaitu pembimbing rakan sebaya yang merupakan nama dia adalah Semarjuna. Semarjuna ni adalah gabungan dua watak wayang kulit lah. Jadi Semarjuna menjadi penghubung antara unit bimbingan dan kaunseling dengan pelajar Aswara. So kalau pelajar Aswara yang rasa macam takut nak pergi unit bimbingan dan kaunseling ni directly, boleh jumpa dengan Semarjuna. Ni ahli dia, diorang ni ahli dia. Jujurang pun boleh. Jujurang boleh. Ahli apa? Ahli juga. Maksudnya kalau dia datang mendapatkan rujukan tu, mengadu apa-apa, akan rasa selamat lah. Kita tak ada penghakiman lah. Tak ada penghakiman. Kita tak judge sebab kita ada 3 T. 3 T kita ialah Apa? T. Tiga T kita adalah tinggi, tulus dan tulen. So enough of that. Enough of that. Wow, whitewash betul aku. Kau tengok, belum habis lagi cerita pasal whitewash, dah enough of that kan. Okey, kita nak teruskan lagi dengan soalan-soalan yang seterusnya. Saya ada soalan. Tapi Saya ada soalan. Okey, sila. Kali ni saya bukan jejerung, bukan Ad. Okey, jerung ni biar aku pegang jerung ni. Jangan boleh dia. Okey, tak Jangan boleh. boleh, Okey, tak tak ada boleh. adik. Okey. Tak ada balik. Okey. Oh ya ke? Okey. Okey, dia nak dengar. So tadi kita cakap pasal, tadi Miza cakap pasal segi kesihatan mental kan. So whitewash ni boleh berkait dengan kesihatan mental kita. So apakah efek yang boleh jadi kepada pelajar ataupun kita punya masa depan, budak-budak masa depan, kalau dia asyik just menggunakan sifat whitewash ni je?
Apa akan jadi kepada mental diorang? Kesan dia, ini saya boleh nampak kesan yang sangat halus yang dia boleh memberikan kesan betul-betul kepada diri seseorang tu. Ini saya dah keluarkan 3 malam tadi sempat, okey. So dia akan mewujudkan satu konflik identiti dalaman, okey, iaitu yang pertama, orang yang terpengaruh dengan whitewash ataupun rasa whitewash ini ialah satu perkara yang dia rasa macam okey, aku kena lupakan identiti aku sendiri sebab aku rasa yang ni lebih cool, contoh kan. Okay. Antara kesan yang pertama ialah dia akan menjadikan seseorang itu rasa dia tak cukup baik untuk menjadi diri sendiri. Maksud dia rasa aku rasa diri aku ni tak cukup bagus sebab nak menyesuaikan diri dengan orang yang dah whitewashed. Okay. So itu antara kesan yang pertama. Okay. Kesan yang keduanya ialah dia akan mengakibatkan berlaku keletihan emosi. Sebab apa? Sebab dia terpaksa pakai topeng yang bukan milik dia. Okay, jadi dia akan rasa penat sebab nak pastikan bahawa dia ini sama macam kawan-kawan yang lain. Okay. Betul. Betul. Sebab contoh saya bagi tahu, andai kata kita datang daripada keluarga yang memang tidak menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama kan. Kadang-kadang bila whitewash ni dah mula datang, bila dia start bergaul, bila mula bergaul, dia akan rasa macam keluarga aku kampung lah. Okay. Lepas tu dia cuba belajar nak menggunakan bahasa Inggeris. Bagus untuk kita belajar bahasa Inggeris sebagai satu keperluan. Tapi bukan untuk melupakan identiti. Tapi ada yang terlalu mencuba. Maksudnya dia kata, okay, aku nak belajar bahasa Inggeris. Sampai tunggal langgang pun dia cuba. Kita boleh nampak dia sedang mencuba kan. Okay? Jadi itu menyebabkan dia akan berlaku keletihan emosi sebab itu bukan topeng dia yang sebenar. Dia pakai topeng lain. Okay, itu yang kedua. Yang ketiganya, dia akan menyebabkan mereka ini terkeliru siapa diri sebenar dan siapa yang dia perlu pamerkan. Dia tu siapa sebenarnya dan apa yang dia nak tunjuk kepada orang. Jadi, dia tersepit. Okay. Yang inilah antara bentuk serangan psikologi ataupun dari segi mental. Kan? Okay. Senang kata, apa kata kita mencari satu titik tengah antara diri kita sebenar dengan budaya lain ataupun bahasa lain. Macam saya kata, berbalik semula, bahasa Inggeris ataupun budaya lain ini sebagai satu keperluan untuk kita tahu. Okay? Dan kita harus sedar bahawa bahasa ni sekadar alat komunikasi, bukan penentu intelektualiti. Betul. Sebab yelah, macam Miss Zack cakap tadi, whitewash ni nak kata buruk tak juga. Dia ikut orang lah. Kalau orang tu pandai. Bukan nak kata orang tak pandai. Bukan. Dia sebenarnya macam ni bagi saya lah. Sebenarnya kita perlu belajar untuk mencintai diri kita seadanya. Itu kan. Menghargai apa yang kita ada. Sebab bahasa kita jauh lebih berdarah daripada kita. Dah lama dah bahasa kita berdarah. Kita diri sendiri berdarah. Weh, mak ai. Terharu rasa. Terasa macam diri ini tak kerdil. So, yelah macam Miss Zack cakap tadi, memang yelah whitewash ni bagus. Tapi apabila dia dibawa ataupun dia digunakan ataupun dilihat dari sisi pandang yang buruk lah dia. So kalau benda tu buruk lah kan. So Aisyah ada apa lagi Soalan tak ada soalan, tapi saya nak setujulah kepada Miss Zack sebab benda tu sangatlah berani tak setuju. Oh ya, berani tak setuju. Kalau tak setuju ni memang fail aku ni. Bayangkan tiba-tiba saya cakap saya tak setuju dengan Miss Zack. Fail. Mampus. Fail. F. Tak apa, boleh tengok Miss Zack lagi. Nanti kena repeat. Bukan. Okey. Tapi dah ke laut kan. Kita kena ke darat balik. Kita nak ke darat balik. Apa kata Art? Itu soalan. Aku tanya soalan lah. Tanya soalan. So soalan yang seterusnya ialah macam kita Miss Zack, kita nak tahu seperti yang kita tahu, Miss Zack adalah seorang pempengaruh. Pempengaruh dan juga kita orang ni aspiring influencer. Tapi kita bukan influencer, kita influencer sebenarnya. Semua orang saya percaya ada nilai pengaruh baik yang diboleh tunjukkan, kongsikan kepada umum. Benar. Jadi dalam aspek hiburan lah, entertainment kan, dapat ke fenomena whitewash ini diasimilasikan dengan hiburan tempatan? Yelah, macam contohnya Aisyah, dia fakulti animasi. Dia hiburan dia bersifat animasi lah. Macam saya teater, saya fakulti teater, jadi hiburan saya bersifat lakonan dan bersifat cerita lah. Jadi bagi Miss Zack sendiri, sebagai seorang pempengaruh media dan juga sebagai seorang tenaga pengajar yang selalu cakap apa? W tu?
Education must win. Education must win, Aku betul. tahu C+ ni. Okay. So boleh ke whitewash ni diasimilasikan dengan hiburan tempatan? Ya, mesti boleh. Okay. Macam saya katalah, setiap perkara ada titik tengahnya. Okay. Untuk ini pun antara satu bentuk promosi budaya kita atau promosi bahasa kita kepada peringkat yang lebih luas. Okay. Tetapi pastikan asimilasi itu tidak memberat ke arah yang sana. Okay, maksudnya dia bukan sekadar peniruan kosong tanpa menunjukkan ataupun memaparkan nilai dan budaya kita. Sebab itulah kita sebut kita ini adalah sebagai budaya timur. Okay. Wak Imah kita punya kata-kata pun, kata-kata kita sebenarnya, kalau saya minta maaf sebab ini podcast ni mungkin orang dewasa sikit boleh ni kan. Okey. Saya selalu ajar anak-anak murid saya. Kalau dalam zaman sekarang anak-anak Gen Z contohnya, okey, bukan Gen Z, Wak Imah golongan macam saya sekalipun, saya ada dengar contohnya go to hell. Okey. Kalau lagi bahasa Melayu rendah, kau pergi mampus. Okey, alright. Tetapi kita tunjukkan nilai sebenar ciri kemelayuan, okey, iaitu saya ajar anak-anak murid saya jangan cakap pergi mampus, jangan cakap go to hell, cakap apa? Sila ke negeri cacing. Contoh. Sila ke negeri cacing. Cacing duduk kat mana? Dalam tanah. So senang kata, kalau cakap kan, engkau ni banyak betul menguji keimanan aku. Silalah engkau pergi ke negeri cacing. Okay, maksudnya engkau sila meninggal dunia. Okey. Dia tak akan melukakan hati orang sebagaimana kita pakai go to hell ataupun pergi mampus. Betul? Sebab itulah kalau dalam aspek hiburan sekalipun tak salah untuk kita mempromosikan budaya kita. Sebab bagi saya nilai kita ini macam mana ada orang kata okeylah cikgu, media sosial kan benda yang moden. Betul, tapi dalam media sosial kita boleh ketengahkan nilai budaya kita yang dulu, yang memang semuanya indah dan baik-baik belaka. Wak Imah cara teguran sekalipun ialah teguran yang halus. Yang halus, yang orang yang berintelektual saja yang boleh faham. Sebab tu lah orang kata pergi ke negeri cacing, tak faham lah tu apa. Itulah suruh pergi sekolah, tak pergi sekolah. Jadi maksudnya ialah tahap pemikiran nenek moyang kita yang ajar kita peribahasa sekalipun ialah perkara yang memang menunjukkan khazanah itu adalah khazanah yang sangat tinggi dan nilai dia mahal. Okay, jadi dalam aspek hiburan macam saya kata jangan buat peniruan kosong ataupun kita ikut 100%. Sebaliknya kita perlu menjadikan platform itu untuk contohnya dalam animasi walaupun dalam teater sekalipun letakkan ciri-ciri kemelayuan campur dengan kemodenan, itu tidak ada masalah sebab macam saya kata identiti ini tidak bersifat statik. Betul apa yang Miss Zack cakap betul. So aku aku tertarik dengan bahasa Miss Zack tadi. Sila pergi ke negeri cacing tu. Jangan pakai dekat Aisyah lepas ni. Apa kita pakai kat orang? Ataupun aku pakai yang go to hell. Pergilah ke neraka. Itu bahaya sangat. Tapi itulah saya sebenarnya kalau pada para penonton dan juga pendengar kita sekarang ni, kalau korang masih merasakan macam kita tak nafikan bahasa Inggeris tu adalah bahasa yang penting, tapi kalau korang merasakan bahasa Melayu ni agak certain orang cakap bahasa Melayu ni kolot. No, tidak, bahasa Melayu tidak kolot. Tengok macam mana Miss Zack Kirana tadi cakap, sila ke negeri cacing. Style tu. Lepas ni kalau ada orang buat hal dengan aku cakap, engkau ni pergi ke negeri cacing lah. Baik pergi ke negeri cacing. Nanti dia orang akan macam ni, ada orang sini. Hey, dia akan take a moment. Hang je macam tu. Aku pakai tanjak ini. Sekurang-kurangnya kita ajak dia macam sel-sel otak dia berhubung sekejap kan. Jadi soalan terakhir sebelum kita mengakhiri podcast kita pada hari ini adalah dah nak akhir ke? Ya dah akhir dah. Tapi tak apa, kita ada lepas ni kita ada sesi dengan Miss Zack. Okay. Saya akan ada juga suara ni pun. Betul juga. Kita juga Kita akan kacau. Kita akan kacau dia. Tiba-tiba bukan kelas kita, bukan kelas dia, kita tak repeat, alhamdulillah. Tiba-tiba kita masuk. Kita jadi tutor kelas dia. Tak. Habis. So soalan terakhirnya adalah, apakah langkah yang wajar diambil oleh pelbagai pihak bagi mengelakkan fenomena whitewash ini dari terus berlaku? Sebab whitewash ni macam bagus, tapi kalau dia tak dibendung dengan cara yang betul ataupun diarah dengan cara yang betul, tak ada titik tengah tu. Mampus Bukan pula. Negeri cacing. Okey, betul lah orang kata kalau tidak dipecahkan ruyung manakan dapat sagunya. Okey, maksudnya
Kalaulah kita tak cari solusinya, tak mencari penyelesaian, makanya tidak selesailah. Okay? Jadi setelah dipikir-fikir malam tadi, sebenarnya 4 perkara yang kita boleh lakukan untuk bendung supaya whitewash ini tidak berlaku ataupun menular dalam kalangan golongan muda ataupun pemikiran orang Malaysia terutamanya. Okay? Yang pertama sekali ialah pendidikan identiti. Pendidikan identiti ini bagi saya, dia bukan sekadar tugas mak ayah. Dekat sekolah apa kata, kita perkenalkan pendidikan identiti. Maksudnya, kita bangga dengan identiti kita sebagai orang Malaysia dan kita mempraktikkan budaya-budaya ketimuran dalam kehidupan seharian. Jadi bagi saya, pendidikan identiti ini penting supaya kita ini tidak terkeluar daripada landasan sebenar, ataupun kalau kita nampak pun sisi buruk ataupun kita nampak budaya lain sekalipun, kita akan cuba cari satu titik tengah, nampak keharmoniannya. Okay, jadi pendidikan identiti penting. Okay. Yang ini bukan sekadar akademik saja ya, tetapi penerapan sahsiah dan juga akhlak moral daripada ibu bapa juga penting. Okay. Yang kedua ialah, ini paling besar peranan dia, iaitu media perlu bertanggungjawab. Okay, sebab media ni ialah tempat semua orang cari sumber. Okay, nak cari maklumat, nak berhibur. Okay, tidak ada masalah bagi saya. Okay, sebab itu manusia kita ada banyak keperluan dan setiap orang keperluan dia tak sama. Mungkin ada orang berhibur dia kena 40%. Ada orang berhibur setakat nak 10% saja. Kan? Jadi bagi saya media ni perlu bertanggungjawab. Maksud saya ialah raikan pelbagai wajah. Wajah yang memang yang wajah asli orang yang mempunyai pegangan identiti budaya kita yang kuat. Orang itu yang kita kena ketengahkan. Bukannya media ini memaparkan atau mengagungkan orang-orang yang memaparkan budaya-budaya kebaratan. Okay, sebab tu saya tak suka kalau ada media ini terlalu banyak sangat cerita dalam kain orang, cerita pasal bagaimana dia ini bergaul dengan Mak Saleh akhirnya menjadi masalah kan. Okay? Jadi bagi saya untuk menceritakan benda itu, sayang identiti kita sendiri akan terjejas dan orang lupa identiti kita sebenarnya macam mana. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga antara solusinya ialah industri kreatif kita kena berani. Dia menyentuh pasal kita. Okey. So kita kena berani. Ya, dia kena berani. Okey. Maksud saya, tunjukkan lokal yang premium. Lokal premium macam ni? Lokal yang premium. Contohnya ada je budaya-budaya Melayu yang walaupun kita lepak kat warung, kedai kopi, kita boleh buat dengan premium. Tapi macam mana? Fikirlah, jadi orang-orang yang duduk dalam seni dan budaya ini, mereka harus kreatif. Okay? Kalau kita pun ada undang-undang, kita kena bijak sesuaikan sensitivity itu. Tapi bagi saya, walaupun kita tak buat perkara yang berbentuk sensual sekalipun, ada cara untuk kita nampakkan lokal kita ni premium. Sawah bendang semua bendang padi kan, sawah padi kan, masih boleh nampak premium, tapi macam mana? Contoh. Okay. Yang keempat ialah, bagi saya ini adalah peranan individu itu sendiri, iaitu individu ini dia kena sedar pilihan dia. Okay? Berubah ini sebab kita nak berkembang, bukannya sebab kita malu jadi diri sendiri. Jadi itu diri sendirilah. Okay? Yang itu ialah satu perjuangan yang bagi saya perlu menang. Kita perlu menang. Identiti kita perlu menang. Okay? Tanpa perlu mengetepikan perkara-perkara lain. Boleh je untuk berkembang, untuk mengevolusikan diri. Tapi orang kata di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita berpijak di bumi Malaysia, langit Malaysia yang kita junjung. Jadi kita kena bangga asal usul kita. Masih boleh nampak premium. Ya. Macam Miss Zack cakap tadi kan, lepak dekat kedai mamak mesti nampak premium. Aku tahu macam mana nak buat. Okay, macam mana? Kita tak minum kopi kosong. Kita minum kopi kapal api. Boleh. Boleh nampak premium. Premium. Lagi? Okay, boleh. Boleh. And macam Miss Zack cakap tadi, premium tu adalah satu benda yang semua orang nak premium. Semua orang nak premium. Even makan premium, hidup premium, premium plan punya phone, semua dekat premium YouTube kan, semua premium. YouTube premium. Dia pakai premium. So semua nak premium. Jadi tidak salah untuk kita membawa budaya Melayu itu dan kita mempremiumkan budaya Melayu. Sebab budaya Melayu ni memang dah sedia ada premium sebenarnya bagi pandangan saya. Tapi banyak orang zaman sekarang tak nampak mahal, songkit mahal. Okey, saya nak tanya okay, saya nak buka minda sedikit. Bayangkan kita pergi ke satu warung kopi. Okey. Semua pramusajinya berpakaian songkit ataupun batik, bertanjak, yang perempuan pakai selendang. Dan muzik dipasang ialah muzik endang. Okay, Zapin
dan mungkin dipakai gamelan dan sebagainya, tak kena nampak premium. Dengan dialasnya menggunakan kain batik, premium. Itulah premium. Lokal yang kita boleh premium kan. Okay. So betul lah apa yang Miss Zack cakap tu, premium dalam budaya kita sendiri tu banyak, tapi orang tak nampak. Kita jadi tak tunjuk. Ya, jadi menjadi satu tanggungjawab ataupun menjadi satu kerja kita lah, sebab kita ni orang seni, and saya percaya pun Miss Zack pun sebagai seorang pengaruh juga ada keseniannya sendiri. Betul dekat sini. Mana dekat sini? Dekat Asmara. Sebab tu jadi kepada orang penggiat-penggiat seni di luar sana, ini pandangan saya, dan juga saya rasa Miss Zack pun agak bersetuju dengan pandangan saya, yang mana kita mesti menerapkan kualiti tertinggi dalam penghasilan karya kita. Tak kisahlah karya kita bersifat Melayu ke ataupun tapi paling pentingnya adalah bersifat bersifat Malaysia. Jadi menerapkan kepentingan pembuatan karya tertinggi tu. Yang itu yang paling penting lah. So Miss Zack, unfortunately, masih juga white ni. Unfortunately. Walaupun dah sejam kita bercakap dengan Miss Zack. Kau bayangkan akhir-akhir ni kita just cakap bahasa English je. Jangan weh. Malu malu. Okay, nasibnya malangnya kita dah berada di akhir rancangan lah. Kita dah berada di hujung podcast. Tapi tak apa. InsyaAllah kalau ada kalau ada semua di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Tengok Habis. Malay wash. Beli wash. Tak ada. Beli bukan basuh. Oh tak? Beli. Cucian Malay. Cucian Melayu. Jadi terima kasih kepada Miss Zack kerana sudi meluangkan masa dengan kita. Ada apa-apa ucapan Miss Zack nak berucap? Bagi saya satulah kan, sebenarnya whitewash ini bukanlah sebab kita terlalu terdedah kepada dunia luar, tapi sebenarnya whitewash ini berlaku kerana kurangnya keyakinan kita terhadap identiti kita sendiri. Jadi belajar untuk mencintai diri kita sendiri, identiti kita sendiri. Jangan malu dengan mak ayah kita, jangan malu dengan asal usul nenek moyang kita. Sebaliknya kita kena paparkan kepada dunia bahawa nilai kita adalah nilai yang sangat baik dan bertamadun. Ya, betul. Jadi Miss Zack, kita orang sangat bertuah sebenarnya sebab kita orang kita orang dapat belajar dengan kami apa saya simpan dari awal. First day tau. Masa first day dia tegur. Banyak orang cakap kita orang. Kita orang tu sangatlah no, bukan tinggi, bawah rendah. Kita kena habis. Akhir podcast baru aku tegur. Rasakan. Akhir podcast. Malunya aku. Nanti kan aku akan buat compilation. Taklah. Saya akan buat compilation berapa banyak kita orang. Ya. Kita cakap kita orang. Ya, kita orang. Tapi betul lah. Itu salah satu ilmu jugalah. Jangan dah lupa dah. Kita repeat lah. Kita rasa tak tahu lah. Tapi jangan kalau repeat pun besok dapat jumpa mistake lagi. Jangan. Jumpa saya kat sini tak apa. Okey. Terima kasih juga kepada para penonton dan para pendengar yang setia bersama dengan kami hingga ke akhir rancangan. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe YouTube channel PRH dan juga social media PRH di IG dan juga TikTok. Boleh juga follow media sosial kami seperti Instagram dan TikTok bagi mengetahui perkembangan podcast Rasa Hati. Podcast Rasa Hati. Ingat itu nama kita orang punya social media. Hati kau berahsia. Tapi podcast. Macam itu. Tak ingat. Untuk ingat. Ya, faham. Audio siar Rahsia Hati. Search audio siar Rahsia Hati. Audio siar Rahsia Hati. So terima kasih Miss Zack. Saya mewakili unit bimbingan dan kaunseling dan juga mewakili Aisyah juga. Kita orang sangat berterima kasih sebab kita orang sangat bersyukur. Dan di Jerong juga kita orang sangat bersyukur dan juga berbangga dengan adanya orang seperti Miss Zack yang dapat membantu anak muda dalam menangani masalah-masalah dari segi pembelajaran dan juga boleh menjadi ikon kepada anak muda dalam mengatasi masalah-masalah di zaman sekarang ini. Okey. Jadi terima kasih juga kami ucapkan kepada unit bimbingan dan kaunseling Aswara kerana telah menjadi tulang belakang yang kepada podcast Rasa Hati. Jangan lupa untuk follow media sosial Aswara di Instagram dan Facebook, ya. Jangan lupa juga. Jangan lupa untuk follow Miss Zack. Miss Zack boleh follow. Boleh ikuti saya. Cari je kat mana-mana platform Zack Kirana, InsyaAllah jumpa. Tanpa semua tengah follow tengah follow ni. Tak follow kita, follow Miss Zack. Yelah, sedih. Tak apalah. So terima kasih Miss Zack kerana sudi dengan kita orang. Terima kasih. So kita dah berada di akhir podcast kita. So podcast Rahsia Hati, ketika hati berpercaya santai. Aku
pula yang salah. Sekali lagi. Okey, mungkin Mizat boleh cakap podcast hati. Ataupun boleh cakap yang santai tapi sampai tu. Okey. Okey, kita mula dulu ya. Okey. Podcast hati. Santai tapi... La ilaha illallah. Ni dulu. Ketika hati berbicara. Oh ya tu. So silakan. Apa masalah Kita nervous sebenarnya. Dah lah nak hujung ni, kita nervous sebenarnya. Okey, aku mulakan dulu ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Podcast Rahsia Hati. Ketika hati berbicara, Santai tapi sampai. Yeay. Lupa. Aswara. Aswara melangkah ke hadapan Bersama bersama tradisi.